Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata, Parlemen Negeri Malaides kembali memanas. Seperti biasa, mereka selalu meributkan persoalan perkauman dan agama. Bahkan perkataan kasar yang tak pantas untuk diucapkan di sebuah sidang parlemen, mereka ucapkan dengan lantang. Negara yang mengaku sebagai negara maju, dan mengaku mempunyai IQ tinggi, sepertinya tidak memiliki etika berbicara, bagaikan orang yang tak berpendidikan. Semua itu semakin menandakan bahwa, negara Malaysia adalah negara rasis. Seperti yang tercatat dalam sebuah survei bahwa, negara Malaysia adalah negara rasis nomor 2 di dunia. Jadi, yang pertama sekali, seperti yang, Itu yang kalah dekat air kuning tu. Jangan Itu yang kalah dekat air kuning tu. Saya minta jangan lepas kandang. Kalau terlepas kandang macam ni susah. Okey, tapi yang ni sebelum saya nak sebut yang lain saya nak sebut, kita nak bersatu padu ni memang ramai orang nak bersatu padu. Tapi ada orang yang tak suka bersatu padu sebab kalau bersatu padu dia akan hilang kedudukan. Jadi ada orang yang kita cuba bercakap baik pun dia cuba menggila-gila kacau kita. Tak boleh buat macam tu. Saya tak benarkan. Ulangan ya. Saya anggap ini adalah satu perbuatan terlepas kandang, pangkat terlepas kandang Okey, Yang Berhormat, semasa Yang Berhormat berunding baru-baru ini, seperti macam telah sebutkan, apakah kita mendapat khidmat runding daripada BCG ya? Kalau Yang Berhormat dapat khidmat runding daripada BCG, ini adalah sesuatu yang cukup tidak bagus. Itu sebab saya setuju dengan pandangan kawan-kawan, sepatutnya dua menteri, Menteri MITI dan juga Menteri Ekonomi patut pergi bersama. Saya percaya Menteri MITI Menteri Ekonomi berada di Malaysia. Hari ini pun ada. Dengan cerita dia nak masuk, tadi tak masuk lagi ya. Sepatutnya dia bersama. Sebab Yang Berhormat adalah seorang senator yang akan habis perkhidmatan habis tahun ini. Jadi saya pun nak sambung. Yang Berhormat mungkin jadi duta lepas ini, tapi duta tak sama dengan perundingan. Biar ada seorang menteri bersama. Kalau Menteri Keuangan tak boleh, kawan-kawannya Menteri Ekonomi. Yang saya sebenarnya rindu kepada formula dia. Mungkin ada formula baru yang boleh diperkenalkan untuk kita dengar dan perbincangan bersama. Hal ini penting Yang Berhormat. Next week mesti dapat peraturan tetap. Mesti dapatkan peraturan tetap. Duduk Arau. Ya. 36-6. Yang keduanya ialah Arau duduk peraturan tetap. Arau. Shut up you. Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Hulu Langat bangkitkan peraturan mesyuarat. Ya, peraturan mesyuarat yang mana? Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Dia sebut kandang. Dia tuju Hulu Langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Sebab itu di air kuning tak ada isu terpaksa minta tolong dengan babi. Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalahnya. Orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada. Adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang Berhormat Hulu Langat. Kurang ajar. Bodoh. Yang Berhormat. Saya nak kena sambung. Boleh tak? Boleh sambung. Okey. Sekejap lagi kamu tunggu dekat itu. Yang Berhormat. Bukan. Ni orang yang macam ni macam mana boleh kita layan? Parlimen ni patutnya berjalan dengan aman dan damai. Ada orang macam ni. Patutnya kita nak... Tidak. Dia mengeluarkan perkataan kandang tadi. Okey. Okey. Tak speaker. Saya minta speaker. Dia tarik balik. Okey. Saya minta dia tarik balik. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut ada orang tempat kandang. Dia sebut Hulu Langat tadi. Kita akan cek handset dulu. Saya pun tak perasan. Kita sebagai MP kena pakai otak juga. Nak bercakap pakai otak. Pakai otak. Jadi, pakai otak. Please. Jelutong pun pakai otak ya. Saya pakai otak. You tak pakai otak. Berlindung di sebalik peraturan Dewan. Kenapa salahkan DAP? Kenapa? Undang-undang. Tapi anti-Islam. Speaker, saya minta dia tarik balik kenyataan anti-Islam terhadap DAP. Kita ada ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Bentong ada, Bukit Gelugor ada, Bangi pun ada.
kita ada ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Pendang ini tak sesat daripada dulu. Sudah dihalau keluar berapa kali. Berselindung di balik undang-undang. Saya membela Islam. Siapa kata kita yang anti-Islam? Pendang, saya cukup kecewa dengan Pendang. What is wrong with you, Pendang? Jangan emosional. Bercakap sebagai seorang intelektual. You are graduate. Anda bekas pegawai saya. You are a graduate. Tapi I hope you can behave like one. You orang Kedah. Malu kita. Kita kena jaga diri kita. Please. Bila bercakap, cakap dengan nada yang baik. You want to drive a point, tetapi jangan emotional like this. It doesn't help. Please. Last warning, Pendang. Saya tak mau fikir sendiri, tahu kan? Teruskan Kota Melaka. Sit down, everybody. Sit down. Last warning. Sit down. Saya balik keluar. You pergi baliklah kalau begitu. Saya keluar ambil rehat. Okey, rehat. Okey. Saya minta kebenaran. Please. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Muhammad, dalam 36 dia mengatakan dia pembela Islam. Saya tak iktiraf dia pembela Islam. Dia tak boleh sebut dia pembela Islam. Don't get into that route lah. Dia sebut perkataan dia pembela Datang ke Islam. Jelutong, tanya orang-orang Melayu di sana, orang Islam. Dia tak iktiraf. Tanya di sana. Dia kata dia pembela Islam. Saya minta dia tarik balik juga. Baik, sit down. Apa tarik balik apa? Apa? Nak tarik balik apa? Baik, kurang sit down. sopan. Balik apa? Arau, sit down. Arau bekas pegawai tinggi kerajaan. Arau bekas menteri. Please, Arau, sit down. Okey, sit down. Kota Melaka. pihak yang terlibat itu mereka Baik. adalah kejam. Ya. Baik, katakan pihak yang lain-lain tu okey bagi saya. Pihak Kita tak tahu. yang terlibat itu adalah kejam. Dia Terima kasih. bukan Terima kasih, kerajaan Speaker. negeri yang melombong. Syarikat. Pasal apa kerajaan kejam lah? Kerajaan PAS tak kejam. Kerajaan Kelantan berikan lesen kepada Lesen syarikat lagi. melombong di tanah Lesen adat melombong orang semua asli bagi. Kelantan. Itu satu Federal kenyataan. pun bagi melombong. Okey. Keputusan saya Kota Melaka, please. Yes, saya Tarik ulang balik perkataan saya tarik kerajaan. balik Perkataan kerajaan itu. kerajaan Kelantan. Okey. Dan saya ganti dengan pihak yang berkaitan. Okey. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, isu peraturan Tan Sri Speaker, kita dengar tadi, saya tak tahu kenapa, peraturan Dewan 36/6, sangkaan jahat terhadap Yang Berhormat Pendang. Apalah entah dia tuduh DAP. Kenapa pula tiba-tiba dia sebut DAP? Tanah tu dimiliki oleh DAP. Semua salah DAP. Pendang mimpi ke? Saya minta Pendang tarik balik kenyataan itu. Kalau Yang Berhormat Speaker, Kota Melaka akor, saya dengan rendah diri, dengan penuh takzim, minta Pendang tarik balik kenyataan terhadap DAP. Semua salah DAP. Dari dulu sampai sekarang. Memang salah DAP. Jadi serabut negara pun DAP. Saya minta, walaupun dihalau keluar, Timbalan Speaker, dalam kacau bilau ni pun dihalau keluar beberapa kali, dihalau keluar beberapa kali, Pendang orang Islam pun tak DAP. insaf. Pendang tak insaf. Susah saya nak sebut sikit. Pitik. Okay. Jadi nampak macam dia pinjaman ni kepada mereka yang memerlukan lah. Maknanya daripada keluarga miskin kebanyakan. Ya, yang sederhana. Jadi kalau ikut janji lah, ya, seorang pemimpin sebelum ini semasa beliau pembangkang, dia mengutuk kerajaan dulu, kerajaan BN dulu, kerajaan PN sebelum ni. Dia kutuk macam-macam, ya, memalukanlah apa semua kerana tak boleh memberi PTPM secara free dan juga pengajian free. Ini yang saya nak tahu, ada tak cadangan untuk ke arah ini? Ya. Rahsialah Yang Berhormat, dan Yang Berhormat pun jangan lupa yang sebahagian itu suara itu juga datang daripada Yang Berhormat sendiri. Terima kasih. Tapi datang tapi tidak mengutuk. Ini masalah kerajaan sebelum ni memalukan. Berjanji satu hal. Berjanji satu hal. Masalahnya. YB Besut, duduk. Amaran pertama, jangan bangun tanpa minta kebenaran dahulu. Steady, Speaker. Sama juga Jelutong. Terima kasih, Speaker. Seperti itulah keributan yang terjadi dalam sidang parlemen negeri Malaides. Mereka seolah-olah mencerminkan bagaimana sikap dan sifat orang-orang yang ada di negara Malaysia.